2 minit dan 14 saat selepas kejadian seismik pertama. Kejadian kedua yang mencatatkan 4.2 pada skala Richter. 250 kali lebih besar daripada yang pertama direkodkan pada seismograf di seluruh Eropah Utara dan dikesan sejauh Alaska. Letupan kedua ini bersamaan dengan hampir 3 tan TNT. Kejadian pertama adalah satu tindak balas kimia. Tetapi ia bukan tindak balas kimia terakhir yang meragut nyawa para kelasi di Kursk. Ini adalah versi ringkas video ini. Jika anda ingin menonton video penuh, saya akan tinggalkan pautan di sini. Kursk siap dibina dan dilancarkan pada tahun 1994. Ia ditauliahkan oleh tentera laut Rusia pada 30 Disember sebagai sebahagian daripada armada utara Rusia. Kursk ditempatkan di pelabuhan asalnya di Vidyayev, wilayah Murmansk. Kursk berukuran 154 meter dari haluan ke buritan, 18.2 meter pada rasuk dan mempunyai kedalaman 9 meter dari badan kapal ke layar. Ia dinilai mampu menyelam hingga kedalaman 600 meter dan boleh kekal tenggelam sehingga 120 hari. Struktur atas layar itu diperkuat untuk membolehkannya memecahkan ais Arktik. Kursk dilengkapi dengan 24 peluru berpandu jelajah granit dengan 8 tiub torpedo di haluan. Kursk adalah sebahagian daripada armada utara Rusia yang telah mengalami pemotongan keuangan sepanjang tahun 90-an. Pada tahun 1998, Kursk telah diubah suai untuk membawa torpedo HTP, HTP atau hidrogen peroksida. Ujian tinggi ialah hidrogen peroksida pekat yang apabila digabungkan dengan minyak tanah adalah lebih murah untuk dihasilkan berbanding bahan api torpedo lain. Pada 11 Ogos 2000, tentera laut Rusia sedang bersiap sedia untuk latihan ketenteraan. Summer X ialah latihan ketenteraan laut berskala besar yang pertama dalam tentera laut Rusia selepas lebih sedekad. 30 kapal dan 3 kapal selam mengambil bahagian dalam latihan ini. Di pangkalan tentera laut Vidyayev, persiapan sedang dijalankan dengan tergesa-gesa untuk Kursk dan anak kapalnya. Dalam kesibukan itu, sebuah torpedo terjatuh. Nampaknya tiada kerosakan walaupun terdapat sedikit HTP di sekitar pengedap itu. Para lelaki melaporkan insiden itu dan kehadiran HTP, kemudian meneruskan kerja mereka memuatkan Kursk dengan kepala peledak tiruan dan bekalan. Pada pagi 12 Ogos 2000, Kursk berada di Laut Barents. Pada pukul 8.51, Kursk meminta kebenaran untuk menjalankan pelancaran latihan torpedo dan menerima pengesahan. Kursk menyelam ke kedalaman pelancaran pada 20 meter dan memantau permukaan melalui periskopnya. Kru pelancaran melalui pusat kawalan di petak 2 dan masuk ke petak 1 di bahagian hadapan kapal selam. Terdapat saluran udara antara petak pertama dan kedua. Saluran udara yang sama memanjang melalui kesemua 9 petak kalis air di dalam kapal selam itu. Amalan terbaik adalah menutup saluran itu seperti pintu kedap, tetapi para kelasi membiarkan pintu itu terbuka. Sudah hampir 3 tahun sejak anak kapal menembak torpedo. Mereka belum pernah mendapat latihan mengenai cara mengendalikan dan melancarkan torpedo HTP. Mereka mengeluarkan torpedo seberat 5 tan dari stor dan menolaknya ke tiub pelancaran. Mereka menolaknya masuk ke dalam tiub dan menutup pintu tiub pelancaran di belakangnya. Tiub pelancaran torpedo direka untuk mengarahkan letupan keluar ke laut dan bukannya ke dalam bot. Pada pukul 11.25, sudah lebih 2 jam setengah membuat persiapan untuk pelancaran. Apabila mereka akhirnya memulakan urutan pelancaran. Penyambung elektrik pada pintu dalam tiub torpedo perlu bersentuhan dengan sambungan di belakang torpedo. Sistem tidak menunjukkan sambungan yang positif. Jadi mereka membuka semula pintu untuk membersihkan sambungan tersebut. Walaupun HTP biasanya stabil apabila dimeterai, jika ia bersentuhan dengan pemangkin, ia akan mengembang 5,000 kali ganda dalam isi padu dan bertindak sebagai pengoksida melalui tindak balas kimia. Tindak balas kimia itu adalah eksotermik yang bermaksud ia menghasilkan tenaga atau haba. Sebenarnya, itulah tujuan ia direka. Sebuah torpedo tidak mempunyai akses kepada oksigen di bawah air. Jadi HTP membekalkan kedua-dua oksigen dan haba kepada bahan api minyak tanah. Sebaik sahaja tindak balas kimia bermula, ia akan terbakar sehingga HTP habis digunakan. Pemangkin untuk HTP ialah gangsa dan loyang, seperti logam yang digunakan untuk melapisi tiub pelancaran torpedo di Kursk. Sekarang, kebocoran kecil HTP daripada kimpalan yang rosak atau akibat terjatuh semasa pemuatan, kebocoran yang sama yang tidak dikesan semasa pemeriksaan sebelum pelancaran bersentuhan dengan tiub pelancaran torpedo.
Satu tan HTP dalam torpedo mula bertindak balas dan menyebabkan tangki bahan api minyak tanah dalam torpedo itu pecah. Setengah tan minyak tanah menyala bersama HTP yang sedang mengembang dengan cepat dalam letupan yang membakar pada hampir 5,000 darjah Fahrenheit. Dengan pintu tiup pelancaran terbuka, letupan itu diarahkan ke dalam kapal selam dan bukannya ke laut. 7 anak kapal di bilik torpedo itu langsung tidak mempunyai peluang untuk selamat. Gelombang letupan yang besar bersama asap dan api menolak masuk melalui saluran udara terbuka ke dalam petak kalis air, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Pintu torpedo yang separuh terbuka itu tercabut dari engselnya. Pusat arahan di petak kedua diliputi api. Walaupun berada pada kedalaman periskop, tiada masa untuk sesiapa bertindak balas. Sekatan saluran udara yang terbuka itu tidak dapat mengurung letupan awal itu dalam satu petak. Kesemua 36 anak kapal yang mengawal Kursk terbunuh bersama kru pelancar torpedo. Pada jam 11.29 dan 34 saat, pengesan seismik Norway yang merupakan sebahagian daripada rangkaian yang dikenali sebagai North Star adalah yang pertama mengesan satu peristiwa penting. Lokasi peristiwa ini dikenal pasti pada 69 darjah 38 utara, 37 darjah 19 timur, timur laut Murmansk. Kira-kira 160 batu dari Norway dan 50 batu dari Semenanjung Kola. Ini adalah koordinat terakhir yang diketahui bagi Kursk. 2 minit dan 14 saat selepas insiden pertama, satu lagi kejadian yang lebih besar dikesan. Kali ini, ia mencatatkan 4.2 pada skala Richter dan 250 kali lebih besar daripada pengesanan pertama. Satu letupan yang bersamaan hampir 3 tan TNT. Apabila koordinatnya ditriangulasi, kedalaman kejadian kedua adalah bersamaan dengan dasar laut dan 108 meter lebih dalam daripada insiden pertama. Kejadian seismik ini dikesan oleh kapal-kapal lain dalam sama X, tetapi mereka menganggap ia adalah sebahagian daripada latihan. Api dari letupan pertama meletupkan sehingga 7 torpedo dengan kepala peledak sebenar, setiap satu seberat hampir setengah tan. Letupan kedua ini menyebabkan 3 petak pertama runtuh sepenuhnya dan mengoyakkan lubang pada badan kapal selam, membenarkan air masuk ke petak keempat. Kelasi di petak ketiga, keempat dan kelima terbunuh akibat letupan itu. Jumlah korban sudah mencecah 95 orang lelaki. Di dalam petak kelima kapal itu, yang dilindungi oleh sekatan paling kukuh, terdapat 2 reaktor nuklear. Kedua-dua reaktor itu terselamat daripada letupan dan ditutup secara terkawal, sekaligus mengelakkan bencana nuklear. Lelaki-lelaki di petak-petak ke arah buritan Kursk menutup rapat palka saluran udara dan menilai langkah seterusnya. 23 orang terselamat daripada 2 letupan itu dan berkumpul di sebuah petak kecil ke-9 yang juga mempunyai palka kecemasan. Kapten Lieutenant Dmitry Kalishnikov, ketua unit turbin di Jabatan ke-7, adalah salah seorang daripada 3 pegawai berpangkat sama yang terselamat. Kurs dijangka timbul semula dan berhubung pada pukul 13.30. Masa ini berlalu dan tiada siapa yang segera bimbang. Bukan perkara luar biasa jika peralatan komunikasi gagal berfungsi. Ia agak biasa berlaku. Komander Armada Laksamana Popov menghantar sebuah helikopter dari kapal perang Pyotr Veliki untuk mencari kurs di lokasi timbul semula yang dijangkakan. Pegawai bertugas Armada Utara memaklumkan pegawai yang bertanggungjawab ke atas pasukan mencari dan menyelamat armada, Kapten Tislanko, untuk bersiap sedia menerima arahan. Di atas petak 7 kurs, terdapat pelampung penyelamat kecemasan. Pelampung itu direka untuk dikeluarkan secara automatik dalam situasi kecemasan, seperti kebakaran atau perubahan tekanan yang mendadak. Pada tahun 1999, semasa bertugas aktif, ia telah dinyaaktifkan untuk mengelakkan kemungkinan dikesan dan tidak pernah dihidupkan semula. Di petak ke-9, lelaki-lelaki itu kini berdepan dengan keputusan yang sukar. Terdapat satu pintu keluar kecemasan yang boleh mereka buka dan berenang ke permukaan. Mereka mempunyai hud penyelamat yang akan membekalkan udara yang cukup untuk mereka berenang 100 meter ke permukaan. Letupan itu telah memutarbelitkan badan kapal. Pintu kedap air di sekatan bocor dan petak 9 perlahan-lahan dipenuhi air. Apabila ia dipenuhi air, poket udara di dalam petak itu dimampatkan. Sekarang, tekanan udara masih hampir sama dengan tekanan di permukaan. Ini bermakna, jika mereka membuka pintu itu dengan segera, risiko penyakit dekompresi adalah rendah. Semakin lama mereka menunggu, semakin banyak air memenuhi petak itu, meningkatkan tekanan. Ini juga bermakna, apabila masa berlalu,
mereka menghirup udara pada tekanan yang lebih tinggi. Jadi badan mereka mula menyerap nitrogen. Jika mereka menunggu terlalu lama untuk membuka pintu dan naik ke permukaan, mereka akan mendapat penyakit dekompresi apabila mereka berenang ke permukaan. Mereka tahu ada kapal penyelamat di kawasan itu. Jadi mereka mungkin akan diselamatkan pada suatu ketika. Tetapi ia bukan keputusan yang mudah untuk dibuat. Sebaik saja mereka membuka pintu, mereka akan menentukan nasib mereka. Petak kunci udara mungkin sudah dipenuhi air. Jadi apabila mereka membuka pintu, ia akan sepenuhnya membanjiri petak ke-9. Jika kelasi yang cedera berjaya keluar dari pintu dan mampu berenang ke permukaan, air di Laut Barents sangat sejuk. Mereka mungkin hanya mampu bertahan selama sejam saja. Mencari orang di lautan ibarat mencari jarum dalam timbunan jerami. Sebaliknya, reaktor nuklear membekalkan kuasa kepada sistem penulenan udara dan pemanasan yang kini telah dimatikan. Udara di petak ke-9 perlahan-lahan dipenuhi dengan karbon dioksida dan suhunya semakin menurun. Ia adalah keputusan yang hampir mustahil untuk dibuat. Berenang ke permukaan memaksa rakan sekerja yang cedera untuk berjuang demi 1 jam terakhir hidup mereka. Atau tetap di tempat dan berharap pasukan penyelamat tiba sebelum petak itu dipenuhi air atau karbon dioksida. Buat masa ini, para kelasi mempunyai alat pernafasan semula kecemasan. Ketika mereka menghembus nafas, karbon dioksida dan wap air dalam nafas mereka menyebabkan tindak balas kimia. Kalium superoksida menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Selepas tindak balas kimia berlaku, kalium superoksida telah habis digunakan dan kartridge perlu diganti. Mereka mempunyai bekalan kartridge yang terhad. Namun mereka memutuskan untuk menunggu bantuan. Pada pukul 22.30, kecemasan diisytiharkan oleh Armada Utara dan latihan itu dibatalkan. Di dalam kapal selam, kartridge alat pernafasan semula lelaki-lelaki itu mula kehabisan. Kapten Lieutenant Kalishnikov dan 2 orang lagi mula menukar kartridge dalam sistem alat pernafasan semula. Ruang itu masih perlahan-lahan dipenuhi air dan keadaannya sangat gelap. Salah seorang lelaki hilang keseimbangan, terjatuh ke dalam air berais bersama kartridge kalium superoksida. Kalium superoksida adalah sama reaktif seperti hidrogen peroksida yang menyebabkan letupan pertama. Apabila kartridge itu tenggelam di bawah air berminyak, ia mencetuskan letupan kimia dan api kilat, meninggalkan kesan terbakar pada dinding ruang di atas paras air. Abdomen Kalishnikov melecur akibat asid, mendedahkan organ dalaman beliau. Daging di kepala dan lehernya terkopek akibat letupan itu. Lelaki-lelaki lain menyelam ke bawah air untuk melarikan diri daripada api dan bahan kimia yang membakar kulit mereka. Untuk manusia terus hidup, mereka perlu bernafas sekurang-kurangnya 19.5% oksigen. Api itu padam dalam sekelip mata. Tetapi apabila lelaki-lelaki itu cuba menarik nafas, oksigen di udara telah habis digunakan oleh api. Tindak balas kimia yang direka untuk memberi mereka kehidupan kini telah meragutnya. Pada pukul 11.30, Mikhail Rudnitsky mula membuat persiapan untuk menurunkan kapal selam AS-34. 6 jam kemudian, pada pukul 17.30, ia berada di dalam air. Pada pukul 18.30, AS-34 bertembung dengan objek 100 meter di bawah permukaan air ketika bergerak pada kelajuan 2 knot. Melalui tingkap bulat, kru dapat melihat mereka telah melanggar kipas dan penstabil belakang Kursk. AS-34 mengalami sedikit kerosakan dan terpaksa timbul semula ke permukaan. Kapal selam kembarnya AS-32 disediakan untuk dilancarkan di atas Mikhail Rudnitsky dan ia masuk ke dalam air pada pukul 22.40. Mereka diberikan arah yang salah oleh Pyotr Veliky. Jadi mereka tidak menemui kapal selam itu. Pada pukul 0100 hari Isnin 14 Ogos, AS-32 kembali ke permukaan. Pada waktu pagi, kapal tunda penyelamat Nikolai Shika SB-131 berjaya mendapatkan imej pertama kapal selam yang karam itu. Dengan menggunakan peralatan kamera air dalam, ia menunjukkan kerosakan teruk dari haluan hingga ke buritan kapal selam itu. Kurs sedang condong pada sudut 25 darjah dan menurun antara 5 hingga 7 darjah di bahagian haluan. Bahagian haluan telah tertanam ke dalam dasar laut tanah liat sejauh kira-kira 22 meter pada kedalaman 108 meter. Mereka juga melaporkan bahawa periskop telah dinaikkan. Pada 19 Ogos, genap seminggu selepas kapal itu karam,
sebuah kapal Norway tiba membawa kapal selam penyelamat LR-5 dari Britain. Walaupun Rusia menerima bantuan asing, masih terdapat had ke atas penyelam Norway. Mereka hanya dibenarkan bekerja pada pintu keluar kecemasan yang sama yang sedang cuba disambungkan oleh kapal selam kecil itu, iaitu yang terletak di petak ke-9 ke arah buritan. Mereka juga dibenarkan mengendalikan injap kawalan udara pada ruang akses penyelamat itu. Apabila mereka berjaya masuk ke ruang penyelamat pada 21 Ogos, 10 hari selepas insiden itu, ruang tersebut penuh dengan air. Sebaik sahaja penutup dalaman dibuka, sedikit poket udara keluar dari petak ke-9. Mereka menurunkan kamera ke dalam dan melihat mayat 23 kelasi itu. Dua syarikat penyelamat Belanda, Smiths International dan Mammoet, telah dikontrak untuk mengangkat Kursk. Ini adalah operasi terbesar seumpamanya dengan anggaran kos sebanyak $65 juta. Menyedari bahaya torpedo HTP, tentera laut Rusia mengarahkan semua torpedo tersebut dikeluarkan daripada perkhidmatan. Rusia mula mengambil bahagian dalam latihan mencari dan menyelamat NATO pada tahun 2011. Tentera laut Rusia juga menggandakan bilangan penyelam laut dalam yang dilatih setiap tahun daripada 20 kepada 40 orang.